Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan. Kepada semua subscriber saya ucapkan ribuan terima kasih. Kepada tuan-tuan dan puan yang baru hadir, ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Okey tuan-tuan dan puan, untuk video kali ini saya nak share satu weight error yang saya jumpa. Di mana sebelum ni saya pernah buat video yang weight error jenis tu saya beli dengan Tuan Khairul. Ingat lagi tak Tuan Khairul? Daripada PD, Podison. Saya daripada KL pergi jumpa dia COD di Podison untuk beli duit tu. Tapi untuk kali ni duit tu saya jumpa so ni saya nak tunjukkan dan sampai tu kita ulang kaji. Sebab duit error ni memang ada cuma rajin scan, rajin cari duit baki. Sebab yang ni saya jumpa masa saya dapat baki duit minyak. Saya isi minyak motor, saya bagi RM10, balance RM4. Dalam RM4 tu ada satu. Okey. Jom kita tengok macam mana duit RM1 tu. Okey tuan-tuan dan puan, ini adalah duit RM1 error RM1 error yang saya beli dengan Tuan Khairul. Ini saya beli. Yang ni saya jumpa. Okey. Ini saya beli, ini saya jumpa. Ini saya beli dengan Tuan Khairul dengan harga RM100. Okey. Kita tengok ciri-ciri dia. Ciri-ciri persamaan dia Ciri persamaan dia adalah prefix QK. Okey, QK. Kemudian 029. Okey. Sini 029, belah sini 029. Dia sama QK 029, QK 029. Dia error dia kat sini. Di tengah-tengah ni. Nombor tengah-tengah ni. QK 029, QK 0298. Okey. Sini sama juga. QK 029 99, QK 0298. Faham? Dapat tu? Ini duit yang saya beli dengan Tuan Khairul dulu. Okey. Ini yang saya jumpa. Saya jumpa baki duit minyak tu. Ini kira betul lah. Dan ini merupakan duit error pertama yang saya jumpa di edaran. Sebelum ni saya beli dengan bantuan tuan-tuan dan puan ataupun dengan sahabat matematik. Tapi kondisi tak berapa bagus lah. Yang saya beli sebelum ni kondisi tak berapa bagus. Ini walaupun ada renyuk sikit tapi kondisi dia ada lebih baik. Agak baik dia punya gambar masih lengkap lagi. Sebelum ni saya beli tapi gambar dia kurang sikit. Dia punya kemek-kemek tu dia punya lagi teruk lah. Kalau sahabat matematik ni dia akan jual. Kalau yang lock dia akan jual ni. Kalau dia punya kondisi tu kurang sikit pun dia akan jual. Okey. Dan sekiranya tuan-tuan jumpa, tuan boleh jadinya sebagai satu koleksi yang hebat. Ataupun sekiranya tuan nak jual, tuan dan puan boleh jual dengan saya. Saya sudi membelinya dengan harga RM100. Okey. Dapat mudah je. Kena rajin je kena rajin. Tengok je duit baki, insya-Allah. Ini pun saya cari pun bukannya kata saya cari tu jumpa, tak juga. Rezeki baki duit RM4 je boleh dapat. Itu dalam kata rezeki. Kalau ada rezeki tu kita tukar beribu pun tentu dapat lagi. Okey. Rajin cari je. Dah selalu tengoklah saya punya video sebelum ni. Prefix apa yang ada error ataupun nak mudah lagi, tak payah fikir prefix apa. Tengok je. Tapi makan masa sikit lah kan. Jangan tengok semua nombor siri. Kalau macam ni boleh kita short form kan dia punya proses pencarian kan, QK. Awak tengok je nombor siri ni 02994557 02984557. Error.
Contoh. Tak semestinya duit QK ni saja error. Dia boleh berlaku kat mana duit pun boleh. Tapi yang saya tunjuk ni adalah hint yang kukuh lah, hint yang power lah, hint yang tepat lah. Itu QK 029. QK 029. Okey. QK 029 mesti akan jumpa, InsyaAllah. Sebab dia, yang ni pun QK 029. Jadi QK 029 kita tengok ini confirm. Sini 9, sini 8. InsyaAllah. Okay, cantik. Ni masa kita gubernur terbaru kita lah. Kita gubernur Nur Samsiah. Okay. Okey tuan-tuan, macam tu lah duit RM1 tu So sekiranya tuan-tuan puan jumpa, tuan-tuan boleh jadikannya sebagai satu koleksi yang hebat. Ataupun sekiranya tuan-tuan puan nak jual, saya sudi membelinya. Saya akan belinya dengan harga RM100. Okey, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye bye.